masa berbuah nanti, insya-Allah buah akan lebih banyak. Lebih lekat, lebih banyak. Itu kelebihannya. Ya, itu kelebihannya. Kenapa peringkat awal kita perlu untuk tanam menggunakan lebih daripada satu akar tunjang. Inilah dia. Apa ni? Pokok durian kaki ganda 3 atau durian tapak gajah. Tu dia. Okey, Assalamualaikum, selamat petang dan salam pertanian. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Sehat adanya. Okey. Okey Cik, hari ni kita nak teruskan dengan kita punya share pasal durian apa je tadi? Kaki gajah. Tapak gajah. Kaki tapak gajah. Okey. Okey Cik, ni lah ya hasilnya setelah 5 tahun. Okey, dia buat tapak kaki gajah ni, tapak gajah atau kaki berganda ni ada dua kaedah. Kenapa Acik tunjukkan yang pokok ini? Sebenarnya pokok ini asalnya pokok ni. Pokok ni dan dia ni dah ada kaki ganda sendiri atau tapak gajah sendiri. Cuma bila keadaan sekarang ni kaki ganda atau tapak gajah tadi tertutup tau. Kebetulan sebelah ni ada satu pokok yang hidup sendiri ni, yang bukan belum lagi Acik kahwinkan. Jadi masa saiz pokok ni yang induk ni anggaran lebih kurang besar lengan lagi tu, Acik cantumkan tu. Dan hari ni dah masuk 5 tahun lebih, keadaannya jadi macam ni lah. Maknanya boleh buat tiang gol. Okey. Cik, apa kelebihannya buat cantuman ni Cik? Okey, dia gini. Kalau semasa Cik belajar lah, masa di UPN dulu, kenapa kita perlu buat kaki ganda atau tapak gajah? Sebab prinsip pokok tadi itu, bila dia berbuah, putik yang lekat menjadi buah tadi adalah bergantung kepada banyak mana pokok tadi boleh mengambil makanan. Okey. Bila kita gunakan akar yang lebih daripada satu, bermakna kemampuan pokok tadi untuk menyimpan makanan tu lebih berbanding dengan pokok yang hanya daripada satu akar tunjang. So mungkin hari ini just nampak begini, insya-Allah kalau apa yang diajarkan pada Acik masa belajar dulu, masa berbuah nanti insya-Allah buah akan lebih banyak. Lebih lekat, lebih banyak. Itu kelebihannya. Ya, itu kelebihannya. Kenapa peringkat awal kita perlu untuk tanam menggunakan lebih daripada satu akar tunjang. Inilah yang Acik buat dulu tu yang sambungan daripada anak pokok tu sampailah dah besar macam ini. Right. Ini dah berapa tahun Acik? Ini 5 tahun lebih. 5 tahun lebih. Okey, 5 tahun lebih. Lagi 2 tahun, koma-koma semua datanglah sini. Beli durian. Betul Cik? Makan durian, minum air kelapa. Oh, kelapa yang Acik cerita tu je Cik? Ya, kelapa tacunan. Okey Cik. Kan dulu dah 5 tahun dah kan. Ada yang tahu, ada yang tak tahu cara dia buat macam mana. Dan ada yang follower baru Acik nak tahu cara Acik buat penyambungan ni macam mana. Boleh? Ya, kadang-kadang Acik bila daripada pertanyaan view tadi ada lagi tak benih kaki ganda kan.
terus terang acik-acik dah tak mampu. Walaupun sebenarnya boleh menjana ekonomi. Jadi ginilah, kalau Amir sebut tadi untuk view baru atau follower baru tadi, next content acik ulang balik. Next content kita ulang balik macam mana nak buat anak benih yang acik perkenalkan sanding tusuk instant. Dalam masa sebulan atau sebulan lebih sikit boleh menghasilkan benih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Okay, kita jumpa lagi dengan apa tadi Cik? Lupa. Teknik Kawin sanding tusuk. Teknik kawin sanding tusuk Untuk durian. Okey, itu adalah ilmu yang mana Cik nak share. Okey, kita tunggu untuk next content. Bye bye.